Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam biasalah kita akan buat ulasan Liga Super, tapi kali ni kita akan buat ulasan perlawanan antara JDT versus Kelantan Red Warrior. Yang mana JDT menang 9-0 mat. Which is taklah terlalu besar sangat, sebab sebelum ni JDT pernah skor sampai 14 lah apa semua. So, this is result yang agak okey untuk Kelantan Red Warrior yang baru masuk dalam saingan Liga Super, dan mereka pun ada barisan pemain-pemain yang masih lagi dalam fasa untuk menyesuaikan diri lah. Jadi bertemu dengan pasukan yang dah ada nama besar, 9-0 tu benda yang biasa lah. And so untuk game ni, to be honest, awal-awal dalam first half tu nampak Kelantan Red Warrior menarik untuk mereka pamerkan beberapa corak perlawanan yang in term of counter attack, in term of nak menyerang tu nampak meyakinkan. Mereka ada player seperti Embaga, mereka ada Dandada Musa, mereka ada Rizwan Muda, mereka ada Mazwan, yang mana belah kiri berapa kali mereka masuk attack pasukan JDT di bahagian kiri apabila mereka ada loophole kan. Tapi sayang dekat final third ataupun the last decision making yang Kelantan buat bila mana berjaya untuk bebaskan diri daripada defensive side pasukan JDT, mereka gagal untuk execute. Jadi in term of clinical, mereka perlu perbaiki sikit lah untuk finishing wise dan sebagainya. Jadi apa-apa pun saya nampak yang skuad Kelantan ni ada beberapa pemain yang boleh dikatakan orang kata apa, boleh dikatakan ada masa depan yang cerah, dan mereka ada kualiti pemain yang bila mana mereka develop dan mereka gilap lagi, pemain-pemain ni boleh pergi jauh. Macam Rizwan Muda, Mazwan Cik Mat kan, mereka ni antara player-player yang boleh pergi ke depan lagi lah untuk masa akan datang. Even import mereka seperti Dandada Musa, Emmanuel Embaga pun not bad kan. Jadi mereka ada quality of player, cumanya mungkin ambil masa untuk blend in dan cari the best approach yang mereka boleh pakai dalam game yang sebenar untuk fight dalam saingan Liga Super lah. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, of course lah, saya akan mulakan dengan JDT. Kalau di atas kertas, JDT memang turun dengan formation lebih kepada 4-3-3, dan untuk game ni mereka melakukan rombakan yang agak besar lah di bahagian first 11. Daripada goalkeeper pun ada pertukaran, defense pun ada pertukaran, untuk tengah pun ada pertukaran, dan untuk barisan hadapan pun ada Arif Aiman sahaja yang stay dalam skuad ni bersama dengan Nacho Mendes lah. So benda ni kalau kita tengok on paper memang bermain dengan 4-3-3, tetapi bila mana di atas padang, pasukan JDT sentiasa bertindak lebih kepada back 3 lah, iaitu Shane Lowry, Israfilov dan Davis. Sebelum Shane Lowry injured, dia dibawa masuk dan digantikan oleh Kobing Ong lah untuk bermain sebagai left centre back. Jadi untuk game ni tak banyak yang saya nak ulah tentang JDT, tetapi apa yang saya nak ulah tentang JDT adalah tentang Shahab Zahidi, yang mana untuk game ni beliau berjaya untuk menunjukkan satu performance wise yang bagus sebagai seorang striker. Ini yang kita katakan, Shahab Zahidi dah mula panah, sebab dalam game yang sebelum ni pun dia berjaya skor 1, dan untuk game kali ni pun dia berjaya skor sampai 4 biji. So benda tu dah menunjukkan satu quality wise yang bagus. Apa yang bagus tentang Shahab Zahidi ini adalah tentang daripada segi dia punya positioning as a striker, dia punya finishing dan juga ball control, yang mana dia punya technicality as a individu memang mempunyai satu technical yang baik daripada segi kawalan bola, menyudahkan bola, menempatkan diri dalam ruang yang kosong, dia punya timing untuk receive the ball, dia punya positioning memang perfect as a striker. So benda ni memang membahayalah untuk front, orang kata apa, front line pasukan JDT. So dia memang akan menjadi antara striker yang mana dia mungkin akan jadi the first choice. Dan untuk JDT, untuk Xisco Munoz, dia akan menjadi satu persoalan yang besar, siapa yang akan bergandingan dengan Shahab Zahidi. Sebab apa? Sebab daripada segi tactical approach malam, pasukan JDT lebih letak kepada dua striker, iaitu Jairo dengan Shahab. And kalau sama ada Shahab akan bergandingan dengan Bekson ataupun Jairo. Dan semalam Jairo bila mana diletakkan partner sebagai Shahab,
Shahab dia diletakkan sebagai top striker, lebih kepada focal point, manakala Jairo dia lebih bebas sikit lah. Dia lebih banyak bergerak untuk mendapatkan bola, banyak bergerak untuk menjadi playmaker dan banyak bergerak untuk supply the ball daripada kanan kiri, drop deeper dan sebagainya lah. Dan Jairo pun berjaya create 1 gol. So benda tu yang pasukan JDT akan mencari ramuan bagaimana mereka nak fully utilize penggunaan Shahab dan siapakah partner Shahab yang akan bermain bersama di frontline pasukan JDT. Itu akan menjadi persoalan yang pertama lah. Yang kedua, tentang pasukan JDT ni, kalau pada peranan semalam boleh saya puji adalah tentang Hidalgo, which is Hidalgo ni dia punya game style, dia boleh bermain dekat wide area, tapi bila mana dia focusing on central dengan half space, dia antara player yang lebih bagus dan solid untuk penetrate dengan hantaran-hantaran yang superb. Bagaimana dia punya passing, dia punya movement kan. So semalam dia create beberapa killer pass lah yang boleh saya katakan in term of vision dan juga creativity. Memang bagus gila menu Hidalgo ni, saya suka lah. Dan di second half Hidalgo ditukar membawa masuk Afiq Fazail, yang mana kemasukan Afiq Fazail pada perlawanan semalam adalah satu benda yang efektif untuk JDT di bahagian tengah. Bagaimana mereka nak utilize beliau more to offensive. Sebab apa? Sebab lawan dengan kelab seperti Kelantan ni lah baru kita nampak the quality of Afiq, bila mana dia tak terlalu focusing more on central ataupun middle third, dia boleh fokus on the final third. Dan Afiq berjaya buat something yang bagus lah. Masuk dia terus bagi impact dan berjaya untuk assist 1 kepada Shahab. So benda tu memang bagus gila lah. Itu yang ketiga lah. Yang keempat adalah peranan daripada Arif Aiman, which is bagi saya Arif Aiman untuk season ni, Zisco Munoz cuba tukar approach kepada Arif Aiman untuk more to release the ball dan more to team play. Sebab apa? Sebab sebelum ni macam saya cakap, bila mana JDT pada season lepas mereka terlalu depends on Arif Aiman in term of nak buat game dan nak penetrate defense dan sebagainya. Tetapi untuk this season, approach yang pasukan JDT ambil untuk penggunaan Arif Aiman selepas beliau pakai nombor 10 adalah bagaimana untuk dia dijadikan sebagai playmaker dan juga menjadi assister ataupun banyak untuk cross ataupun supply bola ke depan lah. Dan benda tu memang very efektif. Arif Aiman create beberapa assist malam, dan dalam masa yang sama pun Arif Aiman pun kata aku nak score juga sebiji, dan dia menunjukkan yang quality untuk dia break the defense and then go deep ataupun masuk dalam kotak penalty and then finish the ball memang bagus lagi. So dia masih lagi ada that kind of quality. Cumanya mungkin coach Zisco Munoz nak approach yang berbeza pada Arif Aiman untuk fokus more on supply bola dan juga buat something yang different untuk create Arif Aiman ni jadi lebih lebih prolific winger dan lebih boleh bermain dalam pelbagai variation of gameplay. So benda tu bagus untuk Arif Aiman sebab dia boleh untuk develop dia punya skill. Dia boleh jadi seorang yang mematikan lawan dengan finishing ataupun dengan dia punya passing. So memang bukan setakat dribbling dia boleh buat, bukan setakat finish dia boleh buat, dia boleh buat semua. So dia boleh jadi seorang complete striker lah untuk pasukan JDT. So benda tu kudus lah untuk Arif Aiman. Dan antara player yang bahagian tengah macam Stoichkov tu pun saya suka juga tengok dia punya passing apa semua. Tapi bagi saya Stoichkov ni masih lagi belum tunjuk the quality yang sebenar yang dia ada. Masih lagi macam dalam tahap average lah bagi saya. Cumanya antara player yang masuk di second half seperti Matias Nahuel, saya suka. Daripada first game lagi dia buktikan yang dia adalah seorang player yang bagus. Dia player yang bagus in term of defensive dan juga offensive. Dia attacking style dia bagus. Dan untuk game ni saya nampak satu benda, iaitu JDT bila lawan dengan tim yang agak berada orang kata apa, bukan di tahap yang lebih kurang macam mereka ataupun yang bertahan dengan agak kurang ni, JDT boleh memanfaatkan set piece yang mereka dapat tu, utamanya corner kick. Tapi bila lawan dengan tim-tim yang agak kebal, mereka susah untuk memanfaatkan corner kick tersebut. Jadi bila lawan dengan tim-tim macam ni baru kita nampak the efficiency of corner kick yang JDT ada. Macam mana mereka boleh manfaatkan Israfillah untuk score from corner kick, macam mana Jairo boleh attack the ball dan sebagainya. Tapi bila lawan dengan tim yang man to man marking, yang boleh attack area 2 dan sebagainya, mereka punya set piece tu tak berapa menjadi, terutamanya corner kick lah. So that's how JDT kena perbaiki lagi. In term of defending pun JDT kena perbaiki. Macam saya cakap, bila mana mereka bermain dalam sistem back 3 on the field, mereka akan mudah ter-expose kepada bahagian kanan dan kiri, yang mana wingback mereka naik lagi tinggi. So pasukan
kalau lawan boleh buat counter attack yang very efficient lah. So benda tu yang mereka kena aware. Kalau mereka jumpa tim yang lebih clinical, winger yang lebih laju, mereka memang akan mudah untuk menerima balasan dan dihukum lah dengan perkara-perkara tersebut. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.